Sarah sebelah Pecah-Leling. Sebab apa kita dah buat kat sini? Kejap. Jom tunggu apa. Memang macam jodoh . Tapi mata aku berkenan dekat mana tau. Good morning. Kau mesti tahu kan ni motor siapa kan? Wira. So sekarang kita berada dekat BMW Damansara sebelah Pecah-Leling. Sebab apa kita dah buat kat sini? Kejap. Jom tunggu apa kita buat kat sini. Hey bro, Assalamualaikum. Ketua GSA. Alright. Jom. Baik. Assalamualaikum bro. Tak apa. Bang, Assalamualaikum. Bang. Ini jadi kenyataan . Bro, sila. Motor kau kan? Ini untuk duduk. Ui, terus blend in . Ui. Bro, ini memang macam jodoh . Ini dia BMW GSA 1300. Yang ni tipe black. Yang ni aku tak pasti dia kalau apa. Yang ni GS 1300 lah. Silap. 13 sama lah. Yang ni GS, yang ni GSA. Yang ni color merah tu. Merah. Tapi mata aku berkenan dekat mana tau? Dekat sini, tipe black ni. Yang ni terlampau padu. GSA 1300. Padu. Dia punya tank ni macam Pan Am Amerika. Lebih kurang lah. Okey, kita nak test ride ini apa 1300 GS. Kita racun member kita beli. Ya. Okay, kau dah angkat. Kau kena angkat ni untuk pergi kerja. Takkan bawa GS pergi kerja tu. Tak, aku kena angkat ni untuk pergi kerja je. Alamak. Cubalah kejap ni. Ni pergi surau. Okay. Ngam. So you all boleh datang dekat Damansara BMW siapa yang nak test ride GS 1300, skuter dan apa-apalah dekat sini semua ada. Ni skuter apa BMW C400 GT. Yang ni dia macam Road King sikit. Tapi ni hanya boxer R18. Tapi aku lebih suka yang ni, Cafe Racer ni, BMW 1290. Padu ni. Belakang. Macam Rock King. Tapi itulah, boxer engine ni, bila atas highway you all main apa ni orang panggil kapal layar tu, sedap lah. Boxer engine. GT. Dashboard. Tak. Okey, kita pagi ni kita nak test ride R12. Yang macam Cafe Racer tadi lah. Apa-apa pun register dulu. Ambil B2 lah. Okey, kita akan test ride yang ni. Aku tak pernah lagi bawa Cafe Racer ni kan. Kita cuba yang ni pula. Ni lawa bos. Okey, kita nak pergi test ride. Aku nak test ride yang ni.
R18. Bukan R18. R12. Padu Ngam. Okey, jom kita test ride Wira di bawah GS 1300. Ha? Bunyi dia baik. Okey. Ngam. Okey bang. Okey, Farid dia bawa skuter, jom. Ui, first time aku bawa motor ni, bismillah. Alright, jom kita luncur. Baik. Baik. Tu dia Wira. Mana kita nak masuk ni? Ni atas. Sedap motor ni. Okey, aku pun tak tahu detail motor ni macam mana. Nanti kita tanya Farid lah kejap lagi. Harga pun aku tak pasti berapa harga motor ni. Tapi dia santai weh. Kalau pakai dekat town lah. Motor ni. Itulah. Hei. Dia Ali dia tuan, Ali yang ni tau. Tak ada. Motor setinggian tu tak ada. Dia kalau kat gear 1 ni, aku lepas tengah lagi kan. Biasa kalau engine boxer ni, bila kita akan start, dia akan goncang ni, macam jek. Itu track mark boxer punya engine. Jom kita sambung. Jom. Farid cakap dia ada quick shield, apa nama ni. Sedap lah. Motor ni best lah. Kan beli motor ni pula. Naik bukit. BMW ni. Ini pakai town lah. Kapal layar. Depan tu dah teracun. Aduh, Wira. Yelah, BM memang dia comfort. Kalau kita nak bawa memang sedap. Compare dengan Harley lah. Mana si Farid? Ada kat belakang. Kampung Sungai Penchala. Kejap lagi aku dengan Wira akan pergi dekat Map Sedang. Kita nak pergi Jumaat lah, lepas Jumaat lah. Betul okey kot. Kalau hari ni orang pun tak ramai. Ni depan kanan. Okey, kita nak masuk Penchala Link. Lepas tu kita nak masuk Dash. Penchala Link, lepas tu Dash. Jom. Okey, kita cuba speed. Lain macam motor ni. Sedap ya amat.
Bila masuk dash, layan corner pula. Bingau. Dash ni tak payah laju sangat jangan berani laju. Aku pun tak berani nak laju dekat dash ni, bahaya. Sebab jalan dia tu macam beralun. Aku pun tak berani. Oi, aku lupa lah nak clip aku punya helmet ni. Kita buat lantai ya. Aduh, lupa pula clip. Sekejap. Dekat dash ni you all kena hati-hati dekat sini tau. Dekat corner yang ada cap merah. Ni dekat ni memang agak geli lah. Bagi aku geli dekat sini. Jom kita kejar dia. Angin kuat. Selalu bawa motor yang ada fairing depan. Yang ni tak ada apa ni, windshield, fairing pula. Aduh, helmet ni lupa clip ah. Alright, jom. Tengok Wira nak masuk mana ni. Mana pergi Wira ni? Okay. Nak kena alam ke? Syah Alam. Okey, kita speed. Gila lah, angin kuat kan.
Cuba berdiri tak? Oh, sedap. Oh, berdiri. Kalau Ali tak boleh. Bukan tak boleh, boleh. Ni Farid Ni pun GT pun okey kat GT ni. GT 400. Hey, motor ni. Tengok Wira dekat depan. Okey. Tapi angin kuat lah. Motor ni angin sebab dia tak ada windshield. Rasa angin tu lah, tolak. Dekat highway pun okey lah, tapi tak boleh. 16 pun aku rasa angin tu dah tolak kuat. Selain corner pula. Jom. First time kot jalan apa nama ni, dash Puncak Alam Shah Alam. Ni first time lah. Okay, kita follow je Wira kat depan tu. Okey. Sedap. Ni memang beralun lah. Kita ikut lodong motor lah. Dia ada beberapa option kalau you all nak pilih rock ataupun tengok. Aku tak kerti nak tukar macam mana dia punya ni. Okay, kita masuk sini. U-turn balik kot. Siapa yang nak beli motor boleh jumpa Farid lah. Yes, thank you. Bila nak angkat Ali? Okay bro, thank you bro. Thank you for coming. Jom. So, bulan depan ni saya, Okay, thank you for order. So next, you beracun. Kita ada dekat ni seorang lagi ni. Racun baru RM1,000. Kita main racun komiti je terus. Ni dia. Memang sesuai sangat lah bro. Betul lah. Tidak, memang kau lah. Adakah ini jodoh? Baju dah rock captain. Bawa GS jadi rock captain kau. Ni Farid Siapa yang datang sini nak beli motor boleh jumpa Farid. Minat abang lah.